Assalamualaikum dan hai semua. Kembali semula kita ke dalam podcast Suara Warisan. Sedar tak sedar, kita sudah sampai kepada siri ketiga dan pada hari ini setelah membawakan dua tetamu istimewa iaitu pelajar major Bahasa Melayu yang mengambil minor Kesusastraan Melayu. Baiklah, apa kata kita berkenal dengan tetamu yang pertama? Tetamu pertama silakan. Assalamualaikum semua, nama saya Nur Syafinas binti Hamri, merupakan tetamu pertama pada siri podcast kali ketiga ini. Baiklah, tetamu kedua silakan. Hai semua, nama saya Syazana Najwa binti Syafir Rizal. Saya juga merupakan tetamu kedua bagi siri podcast Suara Warisan yang ketiga ini. Okey, kita cakap saja tentang Hamzah Fansuri dalam dunia kesusastraan Melayu ni. Ramai yang kenal beliau. Tapi, Nur Syafina, saya nak tanya awak sebagai tetamu pertama, apakah karya sastra beliau yang paling awak tahu dan paling awak minat? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Moderator. Hamzah Fansuri ni sememangnya terkenal dengan karya puisi ataupun prosa dan syair, tetapi saya lebih mengetahui tentang karya prosa beliau. Contohnya seperti Asrar Al-Arifin, Syarab Al-Ashikin dan juga Zinat Al-Muwahidin. Semua karya-karya beliau ini telah mengetengahkan tentang falsafah dan juga ilmu tasawuf. Setakat itu sajalah yang saya tahu dan saya sukalah tentang karya beliau. Okey, tetamu kedua, bagaimana dengan awak? Apakah karya Hamzah Fansuri yang paling awak tahu dan paling awak minat sekali? Bagi saya pula, saya juga tahu karya-karya yang disebutkan tadi. Tetapi pada pendapat saya lebih berminat dengan karya syair beliau. Ada pelbagai karya syair beliau dan antara yang saya pernah mentelaah adalah syair Perahu, syair Si Burung Pingai, syair Si Burung Pungguk, syair Dagang dan syair yang lain-lain. Jadi pada pendapat saya, syair-syair dia ni sangat menarik dan kita patutlah baca bersama sebab dalam tu ada maksud-maksud tersirat, maksud tersurat dan banyak ilmu yang kita boleh belajar lah. Nampaknya tetamu kita pada hari ini sangat arif tentang karya-karya Hamzah Fansuri. Pada saya sendiri, saya sudah maklum bahawa Hamzah Fansuri telah menghasilkan karya-karya sastra yang berbentuk ilmu tasawuf dan juga falsafah. Tetapi sebenarnya, apakah tema-tema utama dalam karya beliau? Syafinas, betul saya jawab? Baiklah, menjawab kepada persoalan moderator kita sebentar tadi, karya Hamzah Fansuri ni biasanya berkaitan dengan ilmu keagamaan. Mari kita bincangkan tentang puisi Asrar Al-Arifin. Karya ni sebenarnya mengisahkan tentang rahsia ahli makrifat ataupun rahsia orang yang bijaksana. Ramai yang berkata bahawa karya ni adalah karya terpenting kerana Hamzah Fansuri ni dia membukukan sebuah kitab bahasa Melayu lama yang membincangkan tentang ajaran mistik dan juga tasawuf. Seterusnya, konsep wahdat al-wujud juga diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri dan menyatakan bahawa hanya ada satu Tuhan sahaja yang wujud. Dalam kepercayaan ini juga, alam semesta dan segala isi di dunia ini dianggap tidak boleh berdiri sendiri dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Seterusnya juga, kita ini juga menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Boleh saya nyanyi sedikit tentang sifat-sifat Allah? Antara sifat-sifat Allah yang dikemukakan dalam kitab Hamzah Fansuri adalah seperti Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala li hawadis wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat. Okey, kita setakat tu dah banyak sangat kan. Seterusnya, Hamzah Fansuri ni juga menyatakan bahawa manusia ni diciptakan di dunia dengan ketiadaan dan perlu mencari Allah di mana sahaja mereka berada untuk mencari makrifat mereka tersendiri. Kita ini juga berfungsi sebagai tafsiran karya-karya syair beliau untuk menjelaskan maksud tersirat
yang terkandung di dalamnya. Harapnya menjawablah persoalan saudari moderator tadi. Terima kasih tetamu pertama menjawab soalan saya dan sempat lagi beliau menyanyi sebentar tadi. Baiklah, untuk tamu kita yang kedua pula, apa sebenarnya tema dalam karya Hamzah Fansuri ni? Baiklah, terima kasih moderator atas soalan tersebut. Saya pula ingin menceritakan tentang syair Hamzah Fansuri yang terkenal, iaitu syair Perahu. Syair ini diciptakan untuk menggambarkan macam mana kita sebagai manusia ingin menempuh kehidupan di dunia untuk menuju ke akhirat. Perahu itu sendiri dicipta sebagai metafora untuk melambangkan simbol tubuh manusia yang akan menjalani kehidupan di dunia. Seterusnya, kemudi dan layar pula dianggap sebagai bekalan hidup, ataupun kalau dalam kehidupan kita ni dianggap ilmu yang kita akan bawa untuk menuju ke akhirat nanti. Perjalanan mengharungi muara dan ikan hiu pula dianggap sebagai ujian ataupun godaan jin dan syaitan lah, kalau dalam kehidupan kita sekarang. Lepas tu, tujuan akhir dalam cerita tersebut menggambarkan dunia akhirat kita nanti. Jadi sebenarnya syair Perahu ni mengajar kita secara tidak langsung kenapa kita kena berbuat baik, kenapa kita kena belajar atau menambah ilmu pengetahuan supaya kita akan mendapat kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti. Setelah saya mendengar huraian daripada tetamu pertama dan tetamu kedua, saya boleh simpulkan bahawa Hamzah Fansuri ini memang menggunakan tema kerohanian dalam kebanyakan karya beliau. Baiklah, sekarang saya nak tanya tetamu kedua pula. Awak telah bercerita tentang syair Perahu kan? Jadi saya nak tanya, ada tak petikan yang paling awak suka dalam syair Perahu tu? Terima kasih moderator. Semestinya ada, tapi saya kurang sikit lah dalam bersyair ni. Jadi saya akan bacakan petikan ni. Petikan ni berbunyi, wahai muda, kenali dirimu, telah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Petikan ini membawa maksud atau lebih memberi kesedaran kepada saya bahawa kita ni sebagai manusia, kita perlu kenal kelemahan diri kita dan kita tahu tujuan hidup kita, dan juga kita perlu bertanggungjawab sebagai makhluk Tuhan. Kita pun diciptakan di dunia ini untuk beribadat kan. Jadi petikan ini juga memberikan maksud bahawa tubuh kita sebagai manusia ni memiliki batas. Jadi kita kena jaga, dan tubuh ni juga yang kita akan bawakan ke akhirat nanti. Lepas tu, hidup kita ni dekat dunia tak lama pun. Jadi kita tak bolehlah mensisihkan waktu yang ada kat dunia ni semata-mata untuk hiburan. Sebab ianya boleh berakhir bila-bila masa saja. Jadi apa yang saya boleh katakan, petikan ni sangat memberikan kesan kepada saya kerana ia membawa mesej yang mendalam, dan dia sangat-sangat mengingatkan kita bahawa ni kita makhluk Tuhan perlu beribadat dan buat semua benda tu untuk menuju akhirat nanti. Terima kasih tetamu dua, huraian yang sangat menyentuh hati. Baiklah, kita teruskan kepada tetamu yang pertama. Syafina, silakan. Baiklah, petikan prosa dalam Asrar Al-Arifin yang paling saya suka dengar dan berulang-ulang kali saya dengar adalah berkaitan dengan ungkapan segala yang kita sembah menyembah nama, merujuk kepada semua manusia ni perlu beribadah kepada Tuhan. Sementara Sayyugia diketahui apa yang pertama, mengajak kita untuk mengetahui asas-asas keimanan sebelum kita beribadah. Terdapat juga ungkapan yang saya sukalah, iaitu Tuhan kita yang sedia lama, yang menegaskan bahawa Tuhan ni adalah zat yang telah wujud sejak dahulu lagi dan kita perlulah bergantung hanya kepadanya. Dan juga dengan ketujuh sifat bersama-sama, iaitu sifat Allah yang saya nyanyikan sebentar tadilah. Dan seterusnya kita dapat ketahuilah bahawa petikan-petikan yang saya sebut tadi tu telah menyeru agar kita bersama-sama sebagai umat agama Islam memahami akidah terlebih dahulu sebelum beribadah
supaya ibadah kita yang kita lakukan tu kita lakukan dengan benar-benar tulus, ikhlas dan juga bermakna. Itu saja daripada saya. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya ingin berterima kasih kepada kedua tetamu saya, iaitu Nur Syafinah dan juga Syazan Nazihah, kerana sudi meluangkan masa dan datang ke podcast Suara Warisan dan memberikan hujah-hujah mereka tentang tema-tema yang terdapat dalam karya Hamzah Fansuri. Baiklah, kita akan berjumpa lagi di siri keempat podcast Suara Warisan dan sampai jumpa. Terima kasih.